Sebenarnya, ramai orang bukan tak mampu simpan emas. Mereka cuma belum tahu cara paling mudah untuk mula. Dulu, bila dengar je simpanan emas, terus terbayang kena keluarkan duit yang banyak. Betul tak? Kena beli gobal besar-besar. Kena tunggu duit cukup dulu. Kena tunggu harga tu. Akhirnya, tak beli pun. Tak menyimpan pun. Asyik menunggu je. Sedangkan simpan emas tak semestinya bermula dengan jumlah yang besar. Dengan akaun Gap Public Gold sekarang ni, kita boleh mula sedikit demi sedikit mengikut kemampuan. RM100 boleh mula. Bulan depan tambah lagi. Bulan seterusnya tambah lagi. Yang dikumpulkan bukan sekadar angka ringgit. Kita kumpul gram emas. Nak kumpul 1 gram dulu? Boleh. Nak kumpul 4.25 gram? Cukup 1 dinar? Boleh. Nak capai 10 gram? Teruskan. Bila gram dah mencukupi, emas tersebut boleh dikeluarkan dalam bentuk fizikal tertakluk kepada terma dan caj berkaitan. Dan ada satu perkara yang saya suka tentang simpanan emas di Public Gold ni. Ia membantu kita kurangkan godaan untuk terambil duit simpanan. Sebab bila duit dah berada dalam akaun bank, mudah sangat kita fikir, oh tak apa, gunalah dulu, nanti ganti balik. betul tak? Tapi bila dah ditukar kepada emas, kita jadi lebih berhati-hati untuk menjual emas ni. Sebab tu saya selalu kata, jangan tunggu ada duit banyak baru nak mula menyimpan. Mulakan je dengan apa yang mampu. Kemudian bina aset sedikit demi sedikit. Kalau setiap bulan duit masuk, tapi hujung bulan simpanan emas tak bertambah, mungkin inilah masalahnya. Bukan semata-mata pendapatan. Mungkin cara kita menyimpan yang perlu diubah. Kalau anda nak saya tunjuk macam mana akaun Gap ni berfungsi dan cara mula langkah demi langkah, boleh rujuk video yang saya pinkan. Saya tunjukkan A sampai Z. Follow saya rapat-rapat untuk lebih info dan tips simpanan emas. Emas, pasport kekayaan kita semua.